Ni kan, kalau aku tekan unable to display. Lepas tu kau tengok last video yang dia dapat capture pun adalah ni. Weh, tak boleh juga weh. Kenapa? Dia macam nak marah tak boleh, nak menangis pun tak boleh. So aku tak tahu sama ada video-video tu dapat diselamatkan atau macam mana. Aku tak tahu masalah kamera ataupun masalah aku punya SD card baru ni. Mungkin kita boleh try check dekat komputer dulu sama ada dapat detect ke tak kan. Kalau tak dapat detect, tak tahulah. Vlog aku dekat yang tadi tu je lah. Adalah aku record kat phone juga sikit. Banyak tau, banyak video aku dah record dekat ni tadi, dekat kamera. Okey, selamat pagi. Assalamualaikum. Hari ni dah hari Rabu dah pun. Sekarang dah pukul 11.17. Aku tengah packing barang. Pagi tadi bangun, lepas tu konon nak pergi breakfast. Lepas tu macam malas lah pula, sebab macam baik aku lunch terus je kan. So aku edit video lah apa semua tadi. Video ada dah upload kat YouTube, video dekat social media tengah upload lagi. Dan sekarang dah pukul 11 lebih. Aku rasa macam kita boleh check out awal sikit. Check out pukul 12, tapi aku nak check out awal sikit. Lepas tu kita boleh pergi cari makan. Sebab macam dah lapar juga sebenarnya. Kereta tak payah bawa keluar lagi, sebab aku dah bayar parking sampai pukul berapa tadi. So nanti kita just apa orang cakap, tak payah nak bawa keluar kereta banyak kali, tak payah nak cari parking. Sebab kawasan ni memang susah juga cari parking. So aku rasa kita jalan kaki je. Aku nak pergi kat satu restoran ni yang dia macam agak famous juga sebenarnya. Aku selalu tengok dekat video orang lah. So aku macam teringin nak pergi. Aku tak pernah pergi lagi. Dia punya perjalanan dari sini berjalan kaki boleh sejauh apa kalau ikut Google Maps dia tulis berjalan kaki 8 minit. Okey lah kot, kalau 8 minit aku rasa okey lah kan. Tak adalah jauh sangat, tak adalah dekat sangat, tapi macam okey lah kan. So jomlah kita angkat barang. Aku dah check kat atas semua tak ada barang tinggal. Dalam toilet semua dah angkat. Betul lah, hampir tertinggal. Dalam almari semua tak ada barang. Bolehlah kita slow-slow bergerak. Kita check out dulu, lepas tu kita pergi ke kedai makan yang aku nak pergi tu lah. Ready? Top air dah. Kita lalang kat situ. Sedikit kan? So kita cari jalan nak ke tempat yang aku nak pergi tu lah. Kalau ikut Google Maps 8 minit. Dekat 600 meter. Tak jauh pun, 600 meter. Okay, aku tak tahu lah menu dia dekat situ ada apa. Tapi kalau ikut Google, macam banyak jugalah menu-menu yang menarik kat situ. Cuma aku tak tahulah sebab aku tak pernah pergi. Cuma aku selalu ternampak video lah, video orang pergi makan kat situ. Dia ada macam breakfast set semua juga. Tapi sekarang tak breakfast sangat lah. Ada pukul 11.24 Ada Chinese char kway teow, steam dumpling, roti jala, wonton miso. Ya, kenyang juga kalau kita makan kat situ. Banyak weh. Dia halal ke weh? Halal kot Oh, halal kot. Sebab dia makan pagi by Fizzy Cafe. Aku rasa kedai ni dia Melayu weh. Straight ke sampai ke depan simpang 4, belok kiri. Dia vibe Melaka, tapi yang macam versi berbeza. Macam mana? Dia macam lebih kurang Melaka, tapi kau dapat rasa ada perbezaan ni. Redup sikit. Ada area yang panas sikit. Tapi dia tak adalah panas yang panas gila-gila sebab awal lagi kan. Pukul 11.30. Dia bagi menu siap-siap supaya senang jadi terus boleh order. Semua tak sedap tu. Walaupun tak perlu booking macam dekat Rembayung, tapi still kena queue juga lah sebab ramai kan. Ni tertinggal lagi bag ni. Aku dah lah pernah tertinggal bag dekat Ipoh tu. So macam dah trauma. So aku order nasi lemak ayam goreng. Lepas tu nak order roti bakar. Roti semua dah habis. So aku order sate yang ayam 5, daging 5. Lepas tu terpaksa ambil sekali nasi impit sebab walaupun aku tak makan nasi impit, sebab dia dah satu set. Lepas tu aku order air kopi orang kita. Lepas tu dengan ais susu. Roti lah. Aku tahu nak order roti yang arang tu tak? Air hitam tu. Tapi sebab dah habis, semua roti bakar dah habis cakap. Buat
Okay korang, aku dah sampai tapi aku tak balik rumah. Aku dekat tak nampak. Nampak? Hotel Rosa. Kan aku dah pernah datang sebelum ni waktu PKP. So kita terus ni balik. Hotel Rosa kat mana? Kat Melaka. Okay korang, kita dah sampai bilik. Macam, ya Allah leganya nampak bilik. Macam tak nak keluar dah, boleh tak? Tapi lapar kalau tak keluar. So basically hotel ni kan aku pernah duduk. So ni bilik yang dia punya interior ni lah yang inspired aku punya rumah tu. So kan aku lukis gambar aku lukis huruf yang besar, number yang besar, salam gedabak tu kan. Inspired by this one lah. Aku suka lah hotel ni sebab dia industrial look semua. Tapi aku tak nak lah buat rumah aku terlalu industrial sangat, nanti tak rasa macam rumah. So aku dah test terjun kat katil tadi. Namun begitu, kalau tak, aku tak tahu kenapa kamera aku tak boleh view apa-apa video display. Aku tak tahulah, semua benda yang aku record pada siang tadi ada yang tak appear dekat kamera ni. Jadi tak tahu lah cakap. Tapi tak apa, lompat lagi sekali. Ya Allah, itu aku sedap dapat katil korang. Sedap je dapat katil. Hotel Rosa. Hotel Rosa ni kan aku pernah datang dah. Lepas tu aku dah pernah buat room tour apa semua kat sini. Waktu tu PKP ingat turun breakfast pun kena yang order makanan yang kita nak. Sebab dia tak ada buffet semua. Sebab waktu tu dalam PKP kan. So disebabkan kamera aku corrupted, aku kena record kau lagi sekali. Kau ni jahat. Tak ada. Biar aku murni. Aku Bilal. Selamat hari aku stres tau. Jangan sampai aku buat tattoo. Ayo. Hello bro, apa dulu? Jauh selamat raya semua bro. Hello bro. Wow, Zahir dan batin. Oi. Baju raya check. Gila. Kau tak boleh cakap banyak. Kau pernah jadi jenazah? Dekat mana ada banyak naikkan? Ayo, nafas kau panas. Maksudnya kau demam ke? Demam lah. Sebabkan aku macam tengah stres, aku punya kamera tu, memory card tu corrupt. So kita kena keluar. Oh je lah bro. Apa khabar? Apa khabar? Berkobar. Air betul. Ni air kencing ni lah, kelawar lah. Kotak lah. Banyak betul kecil. So record dekat phone ni, sian aku. Cuci lah ayam. Mana tempat dia? Tadi kita lalu dekat satu kedai gambar tu. Lepas tu ada 7-Eleven kat situ. Kita orang pernah parking van kat situ. Lepas tu Faiz tolong makcik. Lepas tu makcik tu, makcik tu macam gelandangan. Dia orang gelandangan kan. Tapi waktu tu macam pukul 2 pagi kot. 2-3 pagi, hujan lebat tu kan. Kita dah lalu dulu kan. Lepas tu macam mula macam tak buat bodoh je. Macam biar betul ada makcik kat situ. Nampak. Kita patah balik. Lepas tu kita patah balik. Lepas tu kita pusing lagi sekali. Sekejap. Lepas tu kita pusing lagi sekali. Lepas tu kau turun bagi duit. Kau bagi air. Kita beli roti. Beli roti kat 7-Eleven. Lepas tu Faiz naik dalam kereta, semua nangis. Sedih. Sebab kita macam teringat ibu kita orang. Ada laluri tau. Ada. Meraihkan kehadiran. Bunga api tu asalnya daripada titik kan. Datang Melaka tak jumpa ketua menteri dengan ketua menteri, dua-dua ketua menteri. Tak sah.